Dia buat macam ni. Pam, dia hempak. Saya macam terkejut lah, kenapa dia. Macam mana dia lepaskan ke atau macam mana? Tak pasti. Sebab masa saya bawa tangan dia ke belakang macam tu, lepas tu dia hempak. Saya macam, kenapa dia rasa pelik dah tu. Saya continue je urut. Tapi badan dia tak rasa sakit. Dia tak bergerak langsung time saya urut. Dia nak pressure kuat, saya bagi kuat tapi tak sakit. So saya dah fikir overthinking dah time tu. Lepas tu bila dia tangan dia hempak tu, saya terkejut. Bila saya terkejut, saya dah lagi rasa macam takut kan. Lepas tu saat habis urut dekat bahagian belakang apa semua, saya pusing dia ke depan. Pusing dia ke depan, time dia duduk tu, dia baring tu, dia dah macam dalam tidur, macam mayat tengah tidur kena ikat tu. Kan mayat kan bila dia meninggal kan kita kena ikat kan. Macam tu je lah. Lepas tu muka dia cengkung. Lepas tu senyum. Kepala dia macam tu je. Satu position. Dia tak bergalih mana-mana. Dalam masa yang sama juga dia sepejam. Dia cakap kat saya macam ni. Daisy duk mengurut ni ada keturunan ke? Kata gitu. Sepelik lah. Jarang customer akan tanya saya macam tu. Jarang. Pertama kalau kita yang macam muda-muda ni kan, customer pun dah tahu. Mana ada tok nenek moyang kita yang nak ngajak kita mengurut dah. Melainkan kena kita belajar. Lepas tu dia tanya, ada ke? Saya pun cakap. Saya pun cakap, tak ada puan. Saya memang pergi kursus. Saya memang pergi study bab bidang ni. Lepas tu kata, oh ya ke? Macam tu. So, saya pun continue urut. Lepas tu, habis treatment. Okay, saya minta dia pakai baju. Saya cakap, tapi paling takut sekali tu yang pasal muka dia macam mayat tu lah. Saya rasa memang dia pusing tak nampak muka dia tu. Muka dia tu macam tengah senyum. Kena ikat belah atas tu. Kan mayat tu. Memang itu ke muka dia masa awak, masa mula-mula dia datang awak? Tak, muka dia dah datang lain.